Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak membincangkan tentang kebijaksanaan Imam Ghazali dalam menyusun kitab akidah. Kita sambung balik pada muka surat berapa? Itu 85, ni sambung 86. Kita masih lagi membincangkan tentang sifat af'al Allah Ta'ala. Sifat af'al ni sifat perbuatan lah. Jadi kita dah bahas sebelum ini pada muka surat 86. Hari ini 87. Seperti firman Allah Ta'ala. Di sini dia kata, maka tengok atas sikit dulu. Maka wajib atas segala makhluk. Muka surat 86, muka bawah tu. Maka wajib atas segala makhluk yang akil baligh itu membenarkan akan segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada barang yang mendatangkan ia akan dia, dan segala barang yang mengerjakan akan dia sekalian itu daripada Allah Ta'ala juga. Jadi kita kena ada suatu i'tiqad, satu pegangan akidah bahawa semua yang datang daripada Nabi SAW ataupun apa yang Nabi buat, maka itu datang daripada Allah Ta'ala. Dia bukan datang daripada Nabi. Nabi-Nabi ni dia menjadi penyampai. Itu namanya Rasul, penyampai. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka Nabi yang kena sampaikan, sama ada daripada perbuatan, pengakuan, atau juga ataupun kita kata perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita tengok bila Imam Ghazali kata semua yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah daripada Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiada berkata ia akan sesuatu daripada kehendak dirinya, tetapi tidak ada ia berkata melainkan itu wahyu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala akan dia. Nabi tak cakap sesuka hati. Sebab itu ada sahabat ni dia takut sikit bila Nabi SAW bagi tahu satu benda. Jadi dia macam semua ni perintah Nabi, semua ni agama. Contohnya Abdullah bin Umar, semua yang Nabi buat, tak kira lah yang Nabi buat tu baik ke bukanlah buruk, maksudnya yang Nabi buat tu bahagian daripada agama ataupun tidak, maka dia akan ikut. Mana kata Nabi SAW, kalau katakan Nabi tak masuk, ada Nabi sebut, Nabi kata aku nak jadikan pintu ni pintu orang perempuan, Babun Nisa. Dekat Masjid Nabawi kan ada Babun Nisa. Kalau kita pergi tengok ada Babul Jibril, ada Babus Salam, ada satu pintu namanya Babun Nisa. Jadi bila Nabi sebut begitu, Nabi baru bagi tahu, Nabi tak larang. Nabi kata aku suka jadikan pintu ni pintu orang wanita. Tapi sekarang
wanita payahlah nak masuk situ sebab memang duduk bahagian depan. Jadi bila sebut begitu, Abdullah bin Umar ni anak kepada Sayyidina Umar. Dia ni antara sahabat yang muda lah zaman tu, pemuda. Bila dia dengar Nabi kata begitu, dia tak masuk pintu tu. Walaupun pintu tu orang lelaki masih masuk, walaupun Nabi kata tu babun nisa, tapi dia tak lalu, takkan masuk melalui pintu tersebut sebab Nabi dah kata begitu. Ini Abdullah bin Umar. Jadi sebab apa? Sebahagian sahabat memandang begitu berat apa yang Nabi sebutkan, sabdakan, dan juga apa yang Nabi lakukan. Boleh jadi kerana mereka cinta kepada Nabi SAW, sehingga mereka buat apa sahaja yang Nabi buat. Kata Abdullah bin Umar jugalah orang yang mana dia, kalau dia lalu satu tempat ni, satu laluan ni, dia akan membongkok. Orang tengok, pasal apa membongkok? Ada apa kat sini? Dia kata masa zaman Nabi dulu, sini ada dahan pokok. So ketika Nabi lalu, Nabi membongkok. Jadi aku suka di mana tempat Nabi bongkok, aku akan membongkok. Tu Abdullah bin Umar punya perangai. Hebat, begitu hebat sekali. Begitu mencintai Nabi SAW. So kalau bab cinta ni, dia tak ada lah dipanggil sunnah jibiliyah ke, sunnah tashri'iyah ke, sunnah ghairu tashri'iyah, tak ada lah. Faham sunnah tashri'iyah? Sunnah tashri'iyah ni sunnah yang disyariatkan, makna ada tuntutan, sama ada wajib ataupun sunat. Ada sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah ghairu tashri'iyah makna Nabi buat, Nabi cakap, tetapi perkara tersebut tidak termasuk dalam pensyariatan. Antaranya tadilah Nabi membongkokkan badan tu, tidaklah kata bila sini Nabi bongkokkan badan, kita pun bongkok sekali. Taklah begitu kan. Jadi sebab itu kita tengok apa yang dijadikan, apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, semuanya diikuti oleh para sahabat. Sama ada sunnah itu tashriyah ataupun ghairu tashriyah, ada sahabat yang begitu suka untuk mengikuti apa sahaja yang Nabi SAW lakukan. Sehingga kan mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah pernah debat dengan Imam Auza'i tentang mengangkat tangan. Dalam mazhab Hanafi, angkat tangan sekali je. Angkat tangan ni, kalau kita Allahu Akbar, angkat tangan, dalam mazhab Hanafi sekali je. Dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam mazhab Auza'i, dia 3 tempat. Takbir, takbiratul ihram, angkat tangan. Takbir lafaz tu hukumnya adalah wajib, rukun. Angkat tangan tu sunat. Pada angkat tangan ni ada banyak lagi sunat. Ni tuan-tuan mungkin belajar dengan Prof. Dr. Hasnan. Ni, letak tangan ni, tapak tangan menghadap kiblat sunat. Tangan sejajar dengan bahu sunat. Ibu jari sejajar dengan cuping telinga sunat. Banyak tu pahala sunat hai'ah namanya. Jadi yang mana dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, angkat tangan sunat. Cuma mazhab Hanafi 2 lagi tak sunat. Apa dia? Sebelum rukuk dan selepas rukuk. Maknanya bangun i'tidal, tidak ada angkat tangan dalam mazhab Hanafi. Pernah debat Imam Abu Hanifah debat dengan Imam Auza'i. Dua-dua ada dalil yang kuat, last sekali selesai begitu je. Maknanya Imam Auza'i ada dalil dia, Imam Abu Hanifah ada dalil dia. Dalam mazhab Syafi'i tambah 1 lagi. Bukan kata 1, bukan kata 3 tempat angkat tangan, ada 1 lagi. Yang keempat, tempat untuk angkat tangan yang sunat hai'ah adalah ketika bangun daripada tahiyat awal ke rakaat ketiga. Bangun daripada tahiyat awal ke rakaat ketiga, angkat tangan juga. Dalil daripada Nabi tak ada. Ada tak Nabi buat? Tak ada dalil. Tapi macam mana mazhab Syafi'i boleh mensunatkan mengangkat tangan ketika bangun daripada tahiyat awal kepada rakaat ketiga? Kerana ada amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni
Kalau Nabi buat, mesti dia buat. Bahkan benda yang tidak disyariat pun dia buat kerana Nabi buat. Itu Abdullah bin Umar. Tetapi ada satu keadaan yang mana, contoh bab angkat tangan tu, orang lain tak cerita Nabi angkat tangan ketika bangun daripada tahiyat awal. Tetapi Abdullah bin Umar buat. Maka oleh kerana perangai dia tu memang begitu, dia buat apa yang Nabi buat, dan dia tak buat apa yang Nabi tak buat. Ini perangai Abdullah bin Umar. Maka dalam mazhab Syafi'i kata, kalau begitulah, makna kata mesti ada dalil sebenarnya yang mana Nabi angkat tangan ketika bangun tahiyat awal ke rakaat yang ketiga. Mesti ada dalil, mesti ada. Cuma tak sampai, hanya sampai melalui perbuatan Abdullah bin Umar. Ini kita tengok bagaimana para ulama dahulu memegang kepada amal yang dilakukan oleh para sahabat, terutamanya Abdullah bin Umar, kerana mereka ni sangat kuat berpegang dengan apa yang mereka lihat Nabi buat. Banyaklah kalau nak cerita. Ada satu riwayat lah, katanya Abdullah bin Umar ni ketika mana akhir hayatnya dia buta. Buta mata dia. Maknanya ketika umur dah pencing kot lah, maknanya dah tua dah, buta. Pasal apa buta? Katanya para ulama', dia buta ni sebab setiap kali ambil uduk dia basuh mata. Kenapa dia basuh mata? Kerana dia pernah tengok Nabi SAW ketika ambil uduk basuh mata. Jadi bila dia tengok Nabi SAW ketika wuduk basuh mata, dia pun ikut juga. Dan dia buat setiap kali wuduk. Dah wuduk berapa kali? Sekurang-kurangnya 5 kali, 5 waktu. Dah kalau kata tambah lagi dengan ibadah sunat lain, lagi banyak basuh mata ni. Jadi tu yang katanya jadi buta. Tapi kenapa buat begitu? Kerana dia tengok Nabi buat, dia buat. Ini Abdullah bin Umar. Jadi pernah ada beberapa kes lah. Ada beberapa kes, contohnya ketika perang Khandaq. Siapa yang pergi haji, siapa yang pergi umrah, dia akan dibawa ke tempat Khandaq. Di Khandaq tu ada beberapa masjid. Ada masjid Masjid Khandaq, ada masjid Sayyidina Ali, ada masjid Abu Bakar, ada masjid Nabi, macam-macam masjid lah. Pasalnya situ tu sebenarnya masjid banyak di situ tu. Pasalnya ketika mana perang Khandaq, mereka ada khemah masing-masing. Kalau kita kanopi lah kot, kanopi masing-masing. Masuk waktu solat mengikut kanopi masing-masing. Tempat ni Nabi, tempat ni Sayyidina Ali jadi imam, tempat ni. So ada banyak masjid tu yang jadi banyak masjid di tempat Khandaq tu. So sebelum peristiwa Khandaq, Nabi SAW punya cadangan kita perang di luar Madinah. Ketika itu Salman Al-Farisi kata, wahai Rasulullah, ni wahyu ke pandangan Tuan? Mana ni pandangan Nabi ke wahyu sebenarnya? Kalau wahyu tak boleh kata apalah, sami'na wa ata'na. Jadi dia tanya, ni apa ni, wahyu ke ataupun pandangan kamu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW, ni pandangan aku. Ni mesyuarat ni, nak perang. Lalu bila kata ni pandangan aku, maka Salman Al-Farisi kata, di tempat aku dulu, di Parsi lah. Al-Farisi itu di Parsi. Tempat aku dulu, kita ni kalau nak perang, kita duduk di kota kita masing-masing. Cuma kita gali longkang lah. Kita tali air ke apa, longkang tu bagi dalam dan juga lebar, sehingga kalau kuda lompat pun tak lepas. Kalau tempat aku dulu begitu. Nabi dengar, bagus juga. Mana Nabi SAW ketika mana ada benda yang Nabi cakap dalam mesyuarat, dia adalah pandangan Nabi. Tetapi kalau disuruh, itu mesti adalah wahyu. Kalau ada pandangan, Nabi bagi tahu pandangan. Jadi sebab itu bila berlaku perang Khandaq, alhamdulillah menang. Sebab apa ni? Keberkatan mesyuarat. Bermusyawarah tu sunnah Nabi SAW.
Ada satu kali Nabi SAW pergi tengok orang Madinah ni kuat sangat berkebun. Orang Mekah dia punya punca pendapatan selain daripada orang datang nak tawaf. Kalau zaman dulu tawaf sembah berhala lah kot, ataupun pergi berhenti on the way balik ke Yaman. Daripada Syam turun ke Yaman. Daripada Syam turun ke Yaman ni jauh lah ya Allah. Jauh. Syam tu yang atas, nak turun ke Yaman tu bawah. So kalau nak turun, dia kena melalui jalan darat ni, makna kata dengan tu bagai ni, berbulan-bulan masa mungkin ambil. So mereka akan berhenti di Mekah. So Mekah ni macam tempat transit lah, nak bagi makan, nak kumpul bekal, kumpul makanan dan sebagainya. Itulah punca pendapatan di Mekah. Pertanian kurang. Kalau sebahagian berdagang pun dia akan ambil barang dagangan pergi ke Syam. Itu orang Mekah punya sumber pendapatan. Tapi Madinah, dia punya sumber pendapatan adalah pertanian. Seorang Madinah lebih pandai bertani daripada orang Mekah. Jadi Nabi ni daripada Mekah hijrah ke Madinah. Bila sampai Madinah, beberapa lama kemudian, Nabi tengok orang Madinah ni pelik. Dia macam ambil satu bahagian daripada pokok, dia pun, orang tanya buat apa tu? Oh ni nak kahwinkan pokok bunga. Nabi kata biarlah dia tumbuh dengan sunnatullah. Istilahnya biarlah dia tumbuh sendiri semula jadi. Tak perlulah nak orang kata nak kahwinkan. Kalau istilah sekarang dia panggil pendembungaan. Bukan persetubuhan tu yang lain. Ni pendembungaan. Bunga kan. So dia buat itu. So Nabi kata biarlah dia. Tu pandangan Nabi lah. Lalu orang pun tak buat. Bila tak buat, hasil pertanian pada tahun tu kurang. Maka Nabi pun dah beli. Kurang tahun ni. Kurang sebab kami tak buat pendembungaan. Oh, Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan agama kamu. Aku ni tak tahulah, sebab aku bagi pandangan sahaja. Tapi bab nak urus tentang pertanian dan sebagainya, kamu lebih tahu. So itu sekadar cadangan Nabi SAW. Tetapi kalau Nabi perintah dan Nabi buat, sehingga para ulama kata Nabi ni hanya buat perkara wajib dan sunat sahaja. Ada sebagian ulama kata tak, sunat yang Nabi buat tu sebenarnya wajib. Macam mana? Kalau begitu Nabi hanya buat perkara wajib, sunat tak buat, harus tak buat, apatah lagi haram dengan makruh. Kita akan belajar ni tentang sifat Nabi. Antara sifat Rasul ni adalah apa dia? Iaitu Rasul bersifat dengan apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Amanah, maksud amanah adalah Nabi SAW tak buat perkara makruh dan dengan haram. Makruh tak buat, haram tak buat. So amanah maknanya Nabi tak buat perkara makruh dan haram, settle. Perkara harus Nabi buat ke tidak? Perkara harus pun Nabi tak buat. So ulama kata Nabi hanya buat perkara wajib dengan sunat saja. Tapi tapi orang kata, sebagian lagi ulama kata tak, yang sunat tu Nabi contohkan bahawa perkara tersebut sunat, tapi pada pihak Nabi jadi wajib. Sebab Nabi tu kan sebagai qudwah hasanah, sebagai contoh terbaik. So Nabi kena contohkan walaupun perkara tu sunat. So Nabi kena tak contohkan? Kena. Perkara tu sunat, tapi Nabi kena contohkan perkara sunat. So perkara tu jadi wajib ke atas Nabi SAW. Contohnya Nabi bangun malam. Nabi bangun malam. Mana kita kata solat malam sunat, tapi Nabi bangun malam tak pernah miss. Setiap kali solat 11 rakaat, setiap hari solat 11 rakaat. Itu makna 11 rakaat ni makna kata daripada waktu malam, dah masuk waktu malam lepas isyak apa semua ni, Nabi start solat 11 rakaat tu
habis dekat-dekat subuh. Sebab Nabi baca panjang. Daripada surah Al-Baqarah, sambung Ali Imran, sambung An-Nisa, sambung Al-Ma'idah. Panjang. Berapa juzuk tu Nabi baca dalam satu solat. So panjang. So sebab tu sebelah siap sahaja solat, dah dekat masuk waktu subuh. Jadi Nabi buat perkara sunat, ya, sebagai contoh kepada kita. Jadi Nabi ni buat, sebahagian kata Nabi buat perkara wajib dan sunat, sebahagian lagi kata Nabi buat perkara wajib sahaja. Tu. So bila Nabi buat perkara tersebut ada nilai agama, mesti Allah Ta'ala perintah. Bila Nabi suruh, Nabi sabdakan, maka itu bukan daripada diri Nabi, itu adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Dalilnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berlafaz, tidak berkata-kata daripada hawa nafsunya, melainkan ia daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Kita sambung sifat Rasul. Sifat Rasul syahdan, bukan syahidan kasim ni, syahdan. Tambah ai itu jadi lain dah. Syahdan. Wajib atas tiap-tiap mukallaf syahdan, bersaksi. Kena bersaksi. Kan kita kata asyhadu alla ilaha illallah, kan, bersaksi tu. Ni syahdan, mana kita dah selesai dah pada lafaz syahadah yang pertama tadi. Apa dia? Asyhadu alla ilaha illallah tu telah kita bicarakan tentang Allah, sifat-sifatnya, konsep, konteksnya dan kefahamannya, semua dah bahas dah. Berapa tahun kita ni? Ada start bila kita ni? Maknanya nak habis satu kalimah syahadah tu makan masa beberapa tahun jugalah. Ni baru nak masuk syahadah yang kedua. Syahadah kedua ni. Kan syahadah pertama asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan kita sebut dua kalimah syahadah. Kalimah pertama tentang Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil atas Allah, sifat harus pada Allah Ta'ala. Ini kita dah bahas, dah rangkum, settle dah situ. Nak masuk syahadah yang kedua, sifat Rasul. Yang kita kata Rasul itu, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Daripada mana hujahnya? Daripada mana dalilnya? Apa pegangan kamu? Bagaimana kamu faham tentang Rasul ni? Syahdan. Wajib atas tiap-tiap mukallaf yang akil baligh. Akil baligh semua, saya tak nampak budak sini. Semua akil baligh ni. Bapak akil baligh mana? Tok akil baligh mana dah? Wajib atas tiap mukallaf yang akil baligh itu bahawa mengetahui dan mengiktikadkan akan barang yang wajib bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mustahil atas mereka itu, dan yang harus bagi mereka itu alaihi salatu wassalam. Tengok ni, kena sensitif bahasa ni. Dia kata wajib bagi Rasul, maknanya sifat wajib tu ada pada Rasul. Kalau kata harus bagi mereka, maknanya sifat harus tu boleh disandarkan kepada Rasul. Tapi sifat mustahil dia tak sebut bagi. Tengok, dia sebut apa? Mustahil atas. Bahasa Melayu kalau kata mustahil bagi, makna kata mustahil itu dia adalah sifat mustahil tu. Sifat khianat, sifat kitmam, sifat dusta, adalah. Kalau kata sifat mustahil bagi, maknanya sifat tu ada pada dia. Tak, bukan sifat mustahil bagi. Dia guna istilah mustahil atas mereka itu. Maknanya sifat mustahil ni tidak ada pada Rasul-Rasul. Maka wajib pada hak mereka itu 4 sifat. Yang kita kata 3 tadi. Wajib bagi Rasul, mustahil atas Rasul, harus bagi Rasul. Maka nak bahas yang pertama ni, sifat wajib dulu. Sifat wajib ada berapa? 4. Ni semua hafal dah ni. Terima kasihlah pada penyanyi nasyid, semua orang hafal, kan?
Yang pertama, sifat siddiq. Artinya benar. Sebenarnya siddiqu sebenarnya, tapi jadi bahasa Melayu siddiq lah. Siddiq artinya benar. Tengok nota kaki. Bukan 4 sifat sahaja, cuma yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf hanya 4. Tak boleh yang kita jahil 4 ni. Macam sifat wajib bagi Allah Ta'ala jugalah, kan? Ada 20 sifat wajib bagi Allah. Okey ya. Maknanya yang kita wajib belajar yang tu lah. Tapi adakah hanya terbatas itu sahaja? Tidak. Sifat Allah Ta'ala banyak, tidak terhingga. Para ulama sebut dah. Tengoklah dalam kitab Faridatul Faraid ke, Aqidatul Najin ke, Sirajul Huda ke, Hasyiah Dusuki ke apa ke. Semua kitab-kitab sebut, kitab menyebutkan bahawa sifat-sifat Allah sangat banyak, tidak terhingga. Dah tu, yang kata sifat lain ni, sifat yang kata wajib ni, yang wajib kita belajar. So koda-koda, sekoda-koda yang nak kita kenal Allah, nak kenal Rasulullah, maka kenal Allah dengan 20 sifat dia, kenal Rasul dengan 4 sifat dia. Apa yang keluar daripada mereka adalah benar, sehingga ulama mengatakan bergurau para Rasul juga adalah benar. Ada kan seorang wanita tua, dia susah payah datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, doalah aku biar masuk syurga. Nabi pun kata, dekat syurga tak ada orang tua. Dia pun sedih lah. Dia tak dengar habis Nabi cakap, tapi dia sedih awal-awal lagi. Macamlah dia tu tak boleh masuk syurga. Awal-awal lagi dia sedih. Lepas dia pergi, Nabi tak habis cakap, Nabi pun panggil balik. Nabi kata, memanglah dekat syurga tak ada orang tua, pasalnya semua jadi muda. Barulah dia suka balik. So bergurau Nabi tu adalah benar, nak sampaikan wahyu. Bergurau Nabi tu, bergurau Nabi tu sebenarnya nak sampaikan wahyu. Jadi sebab bila kata bergurau Nabi SAW pun jadi wahyu. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada kisah Nabi bergurau dengan isteri Nabi. Jadi masuk dalam hadis. Boleh ambil manfaat. Walaupun cara Nabi bergurau dengan isteri tu boleh jadi manfaat pada kita. Sebab apa? Sebab bergurau Nabi pun benar, siddiq. Kita bergurau, reka cerita. Lepas tu Nabi larang juga orang yang buat lawak dengan mereka-reka cerita. Reka-reka cerita nak suruh jadi lawak, Nabi larang. Nak bergurau boleh, gurau perkara yang benar. Tak apa. Yang ni wajib kita i'tikadkan bahawasanya sekalian yang disampaikan oleh mereka itu kepada umat mereka itu benar daripada Allah Ta'ala. Semua yang Nabi sampaikan kepada kita adalah benar. Tak boleh kita kata, betul ke? Tak boleh. Pernah ada satu zaman kan ada hadis Nabi, sekiranya kan, kalau kita tengok ada bekas ada bekas, ada air. Tunjuk contoh terus, biar nampak praktikal. Ni ada gelas lah, ada gelas ke, ataupun kalau kita katakan di rumah mungkin kita kata periuk ke apa kan, ada air, ada kuah dan sebagainya. Tiba-tiba lalat datang. Ni bekas kecil lah, bukan 2 kolah. 2 kolah tak payah cerita banyak, settle lah. Ni bekas kecil ni masuk lalat dalam dia. Masuk lalat. Lalat sekarang sangat banyak. Kat rumah tuan-tuan banyak tak? Kurang. Kat rumah kami tu banyak. Entah PKJ ni kedekut sangat nak beli lori ke apa. Sepatut dia datang 3 kali seminggu. Kan, sepatut kan? Dia kutip patutnya 3 kali seminggu kan? Dia datang sekali seminggu. Kalau bau busuk tu keluar warna-warni dah rumah kami tu. Jadi bila dah seminggu sampah tu terperangkap situ, dia menarik banyak lalat. Jadi bukan nak membebel ni, nak beritahu. So bila lalat banyak masuk dalam bekas kan, Nabi kata dalam hadis Nabi, kalau lalat masuk, tenggelamkan dia, keluarkan lalat, minum macam biasa.
Oh, masa tu orang jadi fikir 2 kali. Hadis tu pula hadis yang agak kuat, kan? So orang fikir 2 kali. Macam mana lalat masuk, tenggelam. Lalat masuk tu satu hal kita tak suka dah. Tenggelamkan pula Nabi suruh. Dia jadi macam mana So dalam kaedah hadis ni, sepatutnya kita beriman lah. Anda kata Nabi kata mesti betul lah. Cuma ada satu konsep lagi, dia panggil tawakuf. Tawakuf ni mana kita tak ajarkan dan kita tak nafikan memang daripada Nabi. Tak benarkan, tak dustakan, tak nafikan. So dia tawakuf lah, tak buat keputusan. Ada hadis Nabi sebahagian tak buat keputusan. Jadi ada masa zaman dulu ni ramai sebahagian pula kan, sebahagiannya tawakuf bab hadis ni. Sehinggalah era moden, orang dah beli mikroskop. Orang baru ada mikroskop, tengok pada lalat. Yang Nabi sebut apa dia? Dalam hadis Nabi sebut lalat ni dia jatuh belah racunnya. So kita tenggelamkan dia biar kena belah penawarnya. So racun dengan penawar bila kena sekali dia jadi neutral. Ni saya sebut dalam hadis Nabi lah. So kajian moden pun lebih kurang begitu jugalah. Bila kaji tengok dalam ni, bahasa saya lah, sebab saya pun tak reti juga kan. Bahasa saya ni macam lalat ni dia pergi hinggap tempat kotor. So kalau dia sendiri tak ada antibody yang kuat, bahasa saya lah, antibody yang kuat, maka lalat tu dia sendiri akan mati dengan bakteria ataupun kuman yang mana tempat yang dia hinggap. Jadi kalau begitu, awal-awal lagi dia mati, tapi dia boleh hidup pasal apa? Dia ada tu yang Nabi istilahkan sebagai penawar tu. Jadi sebab tu bila berlaku kes ada lalat masuk, tenggelamkan tu dia jadi neutral balik. Jadi neutral balik. So bila yang baru tahu ni? Baru tahu sejak 200 tahun ni baru 200 tahun ni tahu. Sebelum ni nak kaji tengok dalam lalat tu tak ada alat. Tetapi hadis Nabi sebut lama dah. Patutnya kalau kita apa sahaja yang Nabi sabdakan, kita beriman. Apa sahaja yang Nabi sabdakan, kita beriman. Jadi kalau kata masuk lalat kan, tenggelamkan, jangan kacau pula nanti jadi Milo lalat. Boba pula kan, boba lalat kan, tak boleh lah. Keluar, celupkan, sekadar celupkan, kemudian keluar. InsyaAllah tak ada racun. Takkan ada berlaku keracunan ke, sakit perut ke, kuman ke, insyaAllah tak ada. Sebab hadis Nabi SAW. Jadi lepas keluarkan, minum. Contoh minum macam ni lah. Jadi terpulang, nak minum habiskan ke nak tinggal separuh. Itu bab lalat. Ada dalam sebahagian hadis Nabi SAW, dalam ada macam makanan tu, maka ada isu tentang tikus, kalau tak silap saya, yang mati pada makanan, ataupun terperangkap pada makanan tersebut. Orang tanya Nabi macam mana? Nabi kata potong tempat yang makanan tersebut, buang, dan boleh makan macam biasa. Sebab apa? Sebab tak berlaku penyebaran pun, sebab dia duduk situ. Sebab benda tu, makanan tersebut pejal. Bukan kuah ni. Kalau kuah janganlah. Mana kalau kita kata macam contohlah, zaman Nabi tak ada lah kot, cheese, cheese yang besar tu kan, mozzarella cheese tu, bukan cheese datang ni, bukan mozzarella cheese tu. So kan dia benda yang pejal. So kalau orang tu tengok dia mozzarella cheese ni, dia kena perap selama berapa tahun. So bila orang tengok masuk dalam tu, ada tikus mati atas tu, maka Nabi ajar potong tempat yang dia mati tu, buang, dan boleh makan macam biasa. Ni sedih kita kena terima, sebab hadis Nabi SAW. Pernah berlaku
di tempat di barat tu, debat pelajar lah, debat pelajar ni, yang mana antara orang Islam dengan orang kafir. Dia petikai satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ni sabda Nabi kamu ke? Dia kata ya. Hadis ni ada sahih, hasan, dhaif, palsu. Hadis ni sahih ke tidak? Dia kata sahih. Dalam hadis ni sebut makan 3 biji kurma akan menghilangkan racun, akan menyutrakan racun. So dia bawa kurma, dia bawa racun. Dia kata kalau kamu betul beriman kepada Rasul kamu, ambil kurma, minum racun. Ni debat ni. Dia nak kata apa? Tak payahlah test benda ni. Kita test lain kali lah. Benda-benda lain tak apalah. Kita debat padang kalau kita lakukan kan. Tapi tak boleh lah. Ini bukan negara Islam ni. Perdebatan itu kalau kita tidak percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi orang tak percaya pada Islam. Ni orang Islam sendiri tak percaya sabda Nabi dia, yang dia sendiri kata hadis tu sahih. Itu masalah. So orang yang pendebat Islam tu sendiri, dia minum racun, dia makan apa, ajwah ke apa, lebih kurang begitulah. Kemudian dia minum racun. Dan sampai sekarang hidup sihat walafiat. Bukan kata masa debat okey, lepas tu pitam tak. Sampai sekarang sihat walafiat. Sebab apa? Nabi tak cakap melainkan perkara yang benar. Itu adalah sifat siddiq. Sebab itu yakni wajib kita iktikadkan. Kalau ragu-ragu pada hadis bahaya. Kalau paling tidak kita jangan letak keraguan pada hadis, kita tawakuf. Tawakuf. Sebab hadis kadang-kadang dia boleh ditakwilkan, dia kena tengok konteks dia. So ada takwilan dia. Nak tengok hadis ni, nak faham secara literal ke ada konteks tertentu. So kita tak boleh tentukan, kita tawakuf. Tawakuf tu lebih selamat daripada kita meragukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu wajib kita i'tikadkan bahawa sekalian yang disampaikan oleh mereka itu kepada umat mereka itu benar daripada Allah Ta'ala. Itu sifat siddiq. Kemudian sifat amanah. Dan kedua al-amanah, artinya kepercayaan. Yakni wajib kita mengiktikadkan bahawasanya keadaan mereka itu tiada mengerjakan akan sesuatu yang menyalahi daripada suruh Allah Ta'ala, sama ada yang haram atau yang makruh. Tadi saya sebut tak tadi? Sifat amanah ni, Nabi tak buat perkara makruh dan perkara haram. Bukan kata haram je, makruh yang tak ada dosa tu pun Nabi tak buat. Kita lain. Rokok haram ke makruh? Khilaf ustaz, bab ni khilaf, kita kena raih khilaf. Jadi tak jadi Wahabi dia kata. Jadi bab rokok ni ada pandangan ulama kata harus, ada ulama kata makruh, jadi saya ikut ulama tu lah. So kita buat jugalah walaupun makruh tu. Buat juga walaupun makruh. Nabi tak buat lah. Kalau kata nak ikut sunnah Nabi, Nabi pernah tak isap rokok? Nampak? Tak boleh ustaz, saya sitih tajuk gitu. Tak amanah gitu. Jadi fatwa JAKIM jelas haram. Haram. So tuan-tuan nak pegang makruh ke, ataupun haram sikit ke, kan, ataupun dosa kecil ke, atau ikut tuan-tuan lah. Tu jawab ke akhirat lah kan. Jadi Nabi ni bukan kata haram, makruh pun tak buat. Makruh pun tak buat. Ni namanya apa? Sifat amanah. Jadi kalau kita amanah memang hilang awal-awal lagi, tak ada. Sebab haram memang adalah buat. Yang makruh banyak juga buat. Makan, masa drive makan. Makan tangan mana? Makan tangan kiri. Dah pegang steering kanan, tepi ni tempat letak makanan. Takkan pegang steering ambil makanan gini mesti ambil begini. Makan tangan kiri juga. Ustaz, saya makan tangan kanan ustaz. Kok mana saya makan tangan kanan? Dah chicken chop awak makan tangan kanan ke kiri? Tu pergi menate tu. Pergi menate,
makan wagyu harga 500 tu, potong daging tu, pisau tangan kanan ke kiri. Pisau kanan lah, senang nak bunuh orang kan, kanan. Jadi garpunya belah kiri. Cocok daging tu guna garpu ke cocok daging guna? Ada kau orang potong daging cocok guna apa, pisau, makan guna pisau? Ada lah kan. Garpu lah potong. So yang garpu ni cocok pada daging, makan. So makan tangan mana? Kiri. Tak ada amanah itu. Tak ada seorang boleh claim jadi rasul. Sebab rasul makruh pun tak buat, haram pun tak buat. Ni rasul. Jadi rasul ni memang sebab tu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul. Rasul ni memang bukan orang biasa. Dia manusia. Sebab tu Nabi Allah Ta'ala kata kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah aku ni manusia macam kamu. Memang manusia. Tapi Nabi yuha ilai, diwahyukan ke atasku. Jadi bila diwahyukan tu, dia bila seseorang manusia dapat wahyu, maka dia bukan manusia macam orang biasa. Kita tak boleh layan macam biasa. Sekarang banyak penulis-penulis buku nak menarik Nabi ni sebagai seorang yang kita sanjung sebagai rasul. Letak, rasul ni pun macam manusia macam kita juga. Macam kita juga dalam uruskan keluarga, dalam uruskan ekonomi. Macam manusia kita juga. Itu nak tarik, merendahkan rasul, bukan cara kita. Walaupun penulis tu orang Islam, walaupun penulis tu orang yang terkenal, tetapi dakwaan palsu tentang rasul itu penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menghina kekasih Allah Ta'ala takkan berjaya, sama ada dunia ataupun akhirat. Akhirat confirm tak berjaya lah. Dunia, tengoklah Allah Ta'ala bagi istidraj. Dia rasa dia buat tu betul, dia rasa dia punya kajian tu betul, tetapi dia makin sesat. Yang mana bila dia sedar ni, dekat dalam kubur baru dia sedar. Ketika tanya man nabiyuka, tak boleh jawab. Man nabiyuka, siapa nabi kamu, tak boleh jawab. Masa tu dia sedar, nak Nabi Muhammad, tapi tak boleh nak jawab. Pasal apa? Hidup penuh dengan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kena jaga sifat Nabi ni amanah. Nabi tak buat perkara melainkan wajib dan sunat. So lain daripada tu tidak. So kalau kita nak cari sisi kemanusiaan Nabi, itu dia panggil sifat harus, dia panggil arat basyariah. Tapi kalau kita nak tarik rendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu haram. Sebahagiannya boleh membawa kepada kekufuran. Na'udzubillahi min zalik. Setakat itu dahulu, kita sambung balik bulan hadapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.